Korang pernah tak tengok market terbang naik dan dalam hati mula rasa Kalau aku tak entry sekarang, aku akan tertinggal ni. itulah yang dipanggil sebagai FOMO ataupun Fear of Missing Out. Hai guys, selamat datang ke Kursi Akademi dan nama saya Syam. Hari ni kita akan bincangkan topik macam mana masa ada kena-mengena dengan takut ketinggalan. Dengar macam complicated kan? Tapi sebenarnya tak. Macam mana korang nak elak rasa FOMO dengan cara fahami masa? Kalau korang nak tahu, make sure korang tengok sampai habis. By the way, kalau korang baru dekat sini, jangan lupa untuk subscribe. Okey, jom kita mulakan. FOMO adalah satu perasaan yang kelihatan kecil tapi boleh hancurkan akaun korang. Dan dalam masa yang sama, ia mendedahkan satu rahsia besar tentang masa. Masalah sebenar, ramai trader bukan tak pandai baca market, tapi diorang tak faham konsep masa. Kalau korang perhatikan betul-betul, setiap pergerakan besar selalunya datang selepas tempoh diam atau tenang yang panjang. Inilah yang disebut oleh trader institusi sebagai time compression. Ada masa market tak buat apa-apa, sideways je dan sangat stagnan. Dan masa ni lah kebanyakan trader retail dah mula hilang fokus, tak tahu nak buat apa. Tapi masa yang tenang ni lah peluang besar sedang dibina. Masa ialah dimensi ketiga selepas harga dan volume. Sesuatu yang jarang dibincangkan, tapi inilah yang membezakan antara trader biasa dan trader yang faham aliran masa. Sabar ialah satu strategi yang kita perlu titik beratkan. Setiap hari market bagi peluang dan kalau market belum matang, janganlah sentuh. Contohnya macam petani lah. Dia takkan tanam benih waktu hujan lebat, tapi dia tunggu tanah dah cukup lembap baru dia tanam untuk dapatkan hasil. Begitu juga dengan trader yang faham masa. Dia tak risau bila orang lain profit dan dia tak kejar pun, tapi dia tahu masa dia akan datang. Bila market dah kumpul tenaga, bila liquidity dah cukup dan bila masa dah tiba, entry sekali boleh memberikan hasil yang luar biasa. Contohnya macam trader legenda Jesse Livermore yang buat untung 100 juta zaman The Great Depression. Ramai orang cakap dia pandai ramal market, tapi sebenarnya rahsia dia yang dia kongsi adalah dia tahu bila tak bertindak. Dia tunggu minggu, malah berbulan sebelum pasaran menunjukkan masa yang tepat. Semua ni berkait rapat dengan psikologi je sebenarnya. Kajian menunjukkan lebih 70% volume global forex berlaku dalam 8 jam antara London dan New York session. Maknanya waktu lain market sunyi dan ini bukan sebab tak ada peluang, tapi masa yang belum sampai. Sebab tu kalau korang trade waktu salah, setup cantik pun boleh gagal. Masa menentukan liquidity, liquidity menentukan pergerakan dan pergerakan menentukan peluang. Masa bukan sekadar nombor yang tentukan sekarang pukul berapa. Ia ialah satu form of energy yang menentukan bila sesuatu perkara patut berlaku. Dalam trading, masa mengajar kita bersabar. Masa mengajar kita disiplin. Masa mengajar kita bahawa tak ada jalan pintas. Sama seperti hidup, rezeki, kejayaan dan kematangan semuanya ikut masa. Kalau korang faham masa, korang akan berhenti banding diri dengan orang lain. Korang akan berhenti panik bila terlepas peluang. Korang akan faham setiap peluang yang bukan untuk korang hari ini mungkin sedang menunggu korang minggu depan. Market sentiasa ada, tapi masanya yang betul jarang datang. Kuasai masa ini dan percayalah korang tak lagi akan takut tertinggal sebab korang tahu bila masa tu akan datang dan korang akan sentiasa bersedia. Apa pendapat korang tentang benda ni? Korang boleh komen dekat bawah. By the way, kalau korang nak belajar trading secara mendalam dan secara percuma sahaja, korang boleh klik link dekat bawah. Okey, ini sahaja daripada saya untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.